Suami saya meninggal disebabkan paru-paru berair, ada blokej dekat jantung. Meninggal disebabkan oleh HIE, dan arwah telah meninggalkan 4 orang anak yang masih bersekolah. Anak sulung saya berumur 16 tahun dan yang paling kecil berumur 9 tahun. Masa dimasukkan hospital pada 18 Februari, 23 hari kemudian tu baru arwah meninggal, iaitu pada tanggal 13 Mac 2026, bersamaan dengan 22 Ramadan lah. Sebenarnya arwah telah membayar zakat sejak tahun 2009 tak salah saya. Sejak dia pangkat kapten lagi, itu zakat pendapatan lah. Maksudnya bayaran dibuat secara potongan gaji setiap bulan. Saya hanya baru dapat maklum kali ni oleh guard pada last week lah, kata ada khairat kematian pada pembayar zakat PPZ. Saya rasa sangat terharu dan sangat sedih kerana PPZ telah mengambil satu inisiatif ni yang macam cakna lah pasal benda-benda ni. Dia macam bersimpati kepada masyarakat. Kadang-kadang kita nampak sumbangan yang kecil tu boleh memudahkan pentadbiran keluarga yang ditinggalkan yang kematian suami.